Assalamualaikum guys. Hari ni betul-betul kecoh, betul-betul panas tentang isu semasa. Lagi-lagi tentang misi Global Sumut Flotilla. Kalau korang perasan timeline media sosial sejak minggu lepas, ramai bercakap pasal kapal bantuan nak masuk Gaza ni. Dan yang paling mengejutkan, ada rakyat Malaysia sendiri. Bukan seorang dua, tapi puluhan orang yang sanggup sertai misi ini. Dari awal pelayaran sampailah ke hari ini, isu ni penuh dengan drama, penuh dengan keberanian, penuh dengan pengorbanan. So jom kita rewind balik kronologi ini dari mula sampai sekarang. Global Sumut Flotilla ni sebenarnya bukanlah idea baru. Flotilla sebelum ni pernah cuba untuk pecahkan sekatan Israel di Gaza. Tapi kali ni lain. Kali ni sangat-sangat lain. Sebab ia melibatkan lebih ramai aktivis antarabangsa, lebih banyak kapal dan lebih tersusun. Dari Malaysia sahaja, dari Malaysia, kita ada lebih kurang dalam 34 sukarelawan yang sertai. Macam-macam latar belakang. Ada motor. Macam-macam latar belakang. Aktivis NGO, doktor, ahli politik, malah ada artis, ada selebriti. Semua dengan niat nak bawa bantuan, ubat-ubatan, makanan dan yang lebih penting, nak bawa message solidarity untuk rakyat Gaza. Jadi, mereka semua ni bertolak dari pelabuhan di Eropah. Dan masa tu semangat memang berkobar-kobar. Media mula liput, NGO update, semua orang follow rapat. Dalam beberapa hari pertama, semuanya okey saja. Kapal-kapal tu bergerak dalam konvoi. Pusat Kawalan di Malaysia, dikenali sebagai SNCC. Masih dapat update lokasi, dapat mesej daripada mereka yang berada di kapal. Rakyat Malaysia yang dekat sini pun excited. Bayangkan 34 orang wira kita dekat atas laut, bawa nama Malaysia bersama-sama dengan ratusan aktivis dari seluruh dunia. Suasana penuh dengan harapan. Tapi bila flotilla ni makin dekat dengan perairan antarabangsa berhampiran dengan Gaza, cerita mula berubah. Tentera laut Israel mula shadow kapal-kapal ni. Ada laporan kata kapal mereka ni mengepung. Ada yang tembak bagi amaran. Lepas tu, komunikasi dengan sebahagian kapal terus terputus. Media mula kecoh. SNCC bagi tahu ada kapal yang hilang hubungan. Dan kita yang dekat Malaysia ni jadi risau. Masa ni, soalan yang paling besar yang rakyat-rakyat Malaysia ni kata ataupun bertanya ataupun persoalkan adalah, selamat ke 34 orang rakyat Malaysia tu? Tak lama kemudian, berita sah keluar. Beberapa aktivis antarabangsa ditahan, termasuklah rakyat Malaysia sendiri. Ada laporan kata 8 orang rakyat Malaysia ditahan. Ada pula yang kata 12 orang rakyat Malaysia ditahan. Angka ni berbeza sebab situasi masih kelam kabut. Antara nama-nama yang disebut termasuklah artis Zizi Kirana, Heliza Helmi. So, bila nama ni dah naik, isu ni jadi trending. Bukan sebab glamournya, tapi sebab orang dah mula sedar. Ini bukan sekadar misi NGO kecil-kecilan. Ini betul-betul besar sampai ada selebriti pun sanggup ambil risiko. Lepas tu, kerajaan Malaysia terus ambil tindakan. Wisma Putra keluarkan kenyataan. Kata mereka akan hubungi pihak antarabangsa untuk keselamatan semua rakyat kita. Menteri, Timbalan Perdana Menteri, semua dah bercakap. NGO Malaysia pula buat sidang media. Orang ramai kat media sosial. Penuh doa, penuh semangat. Dan bukan Malaysia sahaja. Dunia pun tengah tengok. Sebab bukan tentang 34 orang Malaysia saja yang ada dekat situ. Tapi lebih 200 aktivis antarabangsa dari bermacam-macam negara. Jadi bila Israel tahan mereka, ia jadi isu antarabangsa. Banyak pihak kecam tindakan Israel. Kata ia langgar undang-undang. Sebab kapal tu ada dekat perairan bebas, bukan masuk dalam kawasan Israel. Okay guys, so soalan yang paling penting, apa jadi sekarang? Yang kita tahu setakat hari ini, sebahagian rakyat Malaysia disahkan ditahan di Israel. Ada yang masih hilang hubungan. Ada yang juga laporan kata sebahagian flotilla masih cuba teruskan perjalanan walaupun sukar. Keluarga mereka dekat Malaysia ni masih menunggu berita. Wisma Putra masih cuba dapatkan akses konsular. Dan rakyat Malaysia terus follow rapat. Sebab perkembangan ni berubah dari jam kepada jam. So guys, itulah kronologi misi Global Sumut Flotilla dari awal sampai ke hari ini. Bermula dengan 34 rakyat Malaysia sertai pelayaran bersejarah.
Kemudian mereka sampai ke zon bahaya, dicegat tentera Israel, ada yang ditahan, ada yang hilang hubungan. Tapi yang jelas, keberanian mereka dah mula buka mata dunia. Mereka bukan sekadar bawa ubat-ubatan dan juga makanan, tapi bawa satu mesej besar. Dunia takkan diam tengok Gaza terus dihancurkan. Kita sama-sama doakan semua aktivis ni selamat, khususnya rakyat Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita teruskan suara kita. Sebab kadang-kadang, suara kecil ni lah, bila bergabung boleh jadi sangat-sangat besar. Alright guys, kalau korang nak aku update lagi tentang perkembangan flotilla ni, jangan lupa follow channel ni. Tekan butang subscribe, tekan hit button notification supaya korang tak terlepas dengan berita-berita dan juga update terkini daripada aku, okay? Aku akan cuba bawa update terkini dengan sejelas-jelas mungkin. Right? Assalamualaikum, jumpa lagi. See ya.